Untuk tunggakan ataupun hutang yang tak berbayar melebihi 6 tahun, pihak bank dah tak boleh buat apa. Korang ada hutang yang melebihi 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba datang seorang Muhammad bagi tahu dia wakil daripada pihak bank nak buat tuntutan semula atas pinjaman korang yang dah 10 tahun, 15 tahun tu. Dia punya cerita, saya daripada lawyer, saya datang untuk buat tuntutan saman atas tunggakan ataupun pinjaman tuan yang tak berbayar bertahun-tahun. Keluarkan memo, surat, macam-macam. Tapi korang kena tahu, korang kena bijak. Untuk tunggakan ataupun hutang yang tak berbayar melebihi 6 tahun, pihak bank dah tak boleh buat apa. Sebab apa? Untuk setiap pinjaman dah di-cover oleh takaful dan ada term period dia sendiri untuk syarikat kewangan tersebut buat tuntutan semula atas pinjaman tak berbayar ataupun non-performing loan. Dan andai kata dah melebihi had masa ataupun melebihi 6 tahun daripada start tunggakan tak berbayar, pihak bank dah tak boleh buat apa-apa tindakan ataupun tuntutan semula atas pinjaman, sebab pinjaman ataupun hutang tu dah pergi kepada hutang lapuk. Betul, hutang tu kita wajib bayar, tapi kalau tuntutan tak berasas, korang ada hak untuk fight. So, pesanan aku untuk korang, kalau dapat call daripada pihak ketiga, berhati-hati, siasat dan jangan main bayar saja. Ikut term and condition, sebab bila meminjam kita kena jadi bijak, bukan kita takut sebab hutang. Sultan Baker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.